Assalamualaikum, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, kita hari ni guys, kita ada trip di area Pulau Kendi guys. Player kita biasa naik yang kita lah ni, kali kedua. Hari ni cuaca guys, okay, Alhamdulillah ayat tenang tapi hujan nampak gelap sikit lah. Okay, mudah-mudahan jangan hujan guys. Baru minggu lepas kita pergi ni ayat last ni, lagi 2 hari ni. Esok kita ada trip lagi pergi sangkap ikan Sungai Udang. Ayat last lah ni, kita try tengok di Pulau Kendi, insyaAllah boleh menjadi kot. Okay guys, yang mana yang baru singgah kat channel saya ni, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Okay guys, kita mula sampai dah guys. Saat kita update guys masa sampai. Okay guys, lagi kita sampai dah, lagi seorang kan tak sampai? Oh, apa? Okey, lagi seorang tak sampai lah. Boleh ni biasa. Semua orang sama tak lah? Ke ada yang lain tak? Ada yang lain seorang. Ya, ni player kita kan. Ni 4 orang ni. Ambil rod abang sikit. Okey. Sat seorang lagi tak mai. Okey, player kita boleh set up dulu. Kita set up kancing dulu kan. Set up dulu. Okey guys, player kita dah sampai tu. Roti bolam ni terus lah. Makanan bolam ni. Allah, gua berabuk. Ikat elok tu. Butuh yang ni senang. Makan nak ambil yang ni. Tak itu. Okey. Buah tak apa. Tak ada besi bolam ni. Tolong buka tali depan tu Sat tu. Tadi yang depan buka kat tayar tu. Boti tak apa. Ni tak apa, buka isi. Okey, kita pergi udang dulu kan. Okey, player dah sampai. Tali yang kat tayar tu, tarik lagi rapat buka kat tayar tu tali. Sat seorang duduk belakang ah. Seorang duduk belakang. Bagi dia balance nak pergi ni. Udang tu. Termenung tak apa. Menung tu bagus, sayang tu. Menung kadang-kadang okey juga. Ambok kalau kat itu okey, kat tembok menung. Tak gerak puluh, cari ikan-ikan ni kan. Pamit 70 kan? Nak udang 70 ekor kan? Mai kat bandit siap ambil. Okey. Selesai ambil udang. Kita dapat udang. Dengan sekumpulan udang. Saya saiz jurupang lah ni. Saiz jurupang, saiz besar tapi Pulau Kendi kalau pergi saiz jurupang.
Cantik lah. Kita jumpa. Okey, kita boleh gerak dah. Kita boleh gerak tu. Burgundy. Tujuh kupang ini bilang. Tapi saya besar bagus tak apa. Kalau tak nak saya besar kadang-kadang ni tadi. Saya besar keluar kendi tu okey. Sat angkat rod sat nak berudang. Saya besar bagus saya besar ni. Oi kalau jenah dah jadi ni. Ambil 100 ya apa? Ha? Ayak ni okey untuk belah kendi. Dia mau ayak ni kalau kat sini tak boleh ayak laju. Dia kat sini dia ayak jalan dah hari ni. Dia kena ayak jalan sikit kat belah kendi tu. Dia tak boleh mati terus. Elok Ayak ni jeep bagus ni. Ayak kalau macam ni, ayak ni jeep bagus. Dia sebab ayak terkenal. Terkenal ni cantik lah. Okay, dah sampai Pulau Kendi guys. Kita nak start mancing. Okay, kita start dengan guys. Nak bottom dulu. Tadi tarik je tadi ya. Gantung sikit, jaga, kena-kena ditarik masuk bawah. Apollo bukan? Ya. Cencaru. Ada cencaru boleh bawa Apollo. Oh, cencaru sah tu dia kan. Oh, cencaru kuda. Dia cencaru. Dia makan jik kan. Ni cencaru. Saya belum kau. Kena guys. Asak kena. Apa lagi cencaru ha. Cencaru kuda. Cencaru kuda. Lawan ni, dia lawan. Pagi penyuk tak celui. Teh ya. Ramai dia beli. Tak ada ke tali ni ke? Sampai ke belakang apa? Angin duk pukul sampai ni. Dia kata teh ikan tak orang rakam lah tak edit tak apa. Kan. Abang ni putih sangkut tadi. Kau dah tuang. Oh? Keluar macam ah. Ish. Ikan kita tak cakap. Ni pelik macam ah. Buka tak apa okey. Jangan angkat jangan bagi putih Abang tak nak pun kita angkat anchor kita hambat dah ni. Oh, anak roncok ni. Oi. Pagi. Ni abang kita ni, pagi yo.
Boron. Pasang ni. Ni dia pari ni. Steady geng. Ni bukan calang-calang ni. Masuk. Dia naik cepat. Ini ya, kita punya main lambat. Kita punya customer main lambat tu. Dia benda ni. Dia benda di tanah. Benda di tanah. Turun penyu. Ni baru betul. Ini rekod pula keni lah penyu dah. Ya Allah punya besar. Bawa kepala saja tak lutut. Dah pasal ni ada ah. Wah, ni aisy. Dah masuk wing. Cepat tengok penyu. Dia mata kaki patah tu mata kaki patah baru dia keluar. Kena badan ni apa? Dah buka. Dia dah berani kan. Bawa mata dua. Ya, guys. Dekat. Ha, ni kena. Kena guys tu. Ni besar sikit bah. Oh, tu dia guys. Ini saya besar ni. Kenapa? Saya buka. Saya ambil gambar. Kutik. Dia mau jeep biru tu. Ni caru lagi kan. Tengok. Dia kutik ni caru ya guys. Kena apa tak apa. Masuk ke bawah. Kita lepas tak apa sekali satu round dia pusing. Buka ya. Buka ni dulu. Lucu ke dengan yang putih ya? Banang makhluk kena kerak, banang kecil. Banang cuba buat sport. Tapi sport. Try drift. Ni kena lah. Bang. Banyak ikut bomo cepat. Bimbo ni. Tak payah leader. Kalau jin jauh tak payah leader. Tak apa kalau kata ni. Saya buka ingat Okay guys, kita ubah. Kita pinjam yang kedua singgah. Pulang balik. Belah sini sikit.
Dengan bumbung ya. Tarik sikit. Okey, bagi belakang, weh. Tarik tepi. Jangan bagi dia kali. Pegang. Abang nak gostan. Abang yang lepas bagi rapat tepi. Abang nak gostan. Depan dia jangan tepi jauh. Sama nak ikat ni. Okey. Ambil berdua belakang. Saya belakang ni. Depan tu ada pelampung tenggelam. Okey, ambil tali depan tu ikat dekat tiang tu. Tali putih. Tali putih tu. Betul. Dia bangkai kamera itu sini. Okey, masuk selalu cantik. Saya mana ikat sini pak. Dia lepas lagi. Takkan jauh dah. Tarik rapat balik. Depan bagi kena sikit tu. Okey, bagi pak, jangan bagi rapat sangat. Bagi ikat panjang sikit tak apa. Bagi dia free. Okey, lepas. Lepas dah. Tali saya masuk dah kat bawah. Bawah tak depan tu juga. Depan tu ada tenggelam pelampung. Apa tu? Pelampung lepas tenggelam. Tapi kalau dia tarik bawah ni agak-agak kat bawah ni ada lubang tau bawah ni. Bawah ni ada lubang. Wayang. Dia jaga, kalau dia tarik masuk bawah dia jaga. Tarik tak keluar. Dia ada bertingkat-tingkat dia. Dia kena dia punya pelantak dia tu. Tapi jaga dia masuk bawah tu kena tarik, dia tarik masuk bawah. Dia jaga-jaga je. Senangin sini tu nak ambil senangin kamera papu. Kena lah. Kamera tu merah lah. Tahu kan jenah merah ke senangi kan. Senangi boleh kat ni. Oh, baru sampai kena. Senangi ni bah. Asal senangi ni. Timbal penyuk kat dah. Senangi ni asal ni. Cara dia lari senangi. Oi, gorot. Saya ni gorot. Dia lah, dia telan dalam. Oh. Gorot. Oh dia. Kat sana tak orang kan gorot kat sini kan. Oh, dia pakai kaki, dia cucuk kaki. Pakai kasut ni tak mau pakai. Gorot. Set. Okey. Pam. Apa buang? Ini apa ya bang ni? Set. Apu saya tengok tu. Tengok angkat pusing dulu dekat ni dah. Tapi saya nak buka bagi saya tu pergi saya cakap kat mak. Tanda saya dah. Ada. Tengok. Tali. Rekod ni. Saya ambil. Dengan pergi sana, bagi masuk tu. Ujung tu ha. Ujung. Kan. Baik. Tak apa, pelan-pelan pun. Nak ke apa?
Oi, go. Oi, saya besar tu. Ni boleh lepas dia pakai sol tak jatuh sayang tu. Saya nak besar ah. Jatuh ni lucu tu. Dia kena sikit tu. Dia kena banyak. Oi, saya go ni dekat kilo lebih ni. Oh. Macam belakang. Macam belakang. Oh. Ni besar ni tadi. Oh. Sakit. Dia. Okey, yang dah. Buruk guys. Oh, sad. Sana ada butik. Gok lagi. Boleh enggak? Sad. Mana boleh tahan ni? Saya dari depan. Tekan kamak. Aku semua dah abang Rik seorang tak nak ini. Tanya. Gok sah. Sah. Sekilo kata. Kayak gini. Wih, tahan juga. Wih. Asal wah, jenah. Saya elok lagi nak. Okey. Terus ke baik. Pegang saya kat mak. Tunggu mak. Ya, apa sih kau ekor? Aduh. Dah. Kenapa tak tahu? Aja tanda. Saya ni banyak sih kalau tu. Kalau tu ni. Nak bagi hari dapat ikan ni. Tak tahu dia tak dapat. Dia dapat rapu singa ke. Kita balik. Kita nak move on balik. Okey guys, alhamdulillah selamat trip kita sampai. Trip hari ni selesai. Okey guys, ni hasil. Trip hari ni guys. Dia. Dia ni terbaik pipi 2 ekor. Ambil terbaik pipi 2 ekor. Gurut-gurut. Semua ni terbaik pipi sekilo lebih ni, dekat sekilo ni. Gurut-gurut jenah. Tu cincau kuda. Ya, play kita guys. Ya ni. Player. Sabar. Okey. Ni balik lewat sikit. Tapi okey, alhamdulillah lah walaupun macam mana cuaca elok hari ni. Cuaca okey. Tak ada angin. Okey, balik kami singgah jambatan kedua. Singgah boleh ambil ikan dekat tadi kat Pulau Kendi pun dia makan gurut ikan ni saja. Ikan cencaru kuda. Lepas tu pergi mengai dekat ni, boleh kutip lagi sikit. Okey, walaupun macam mana pun alhamdulillah rezeki hari ni. Okey guys. Okey, jumpa lagi esok ada trip pergi sangkap ikan Sungai Udang. Trip sampai ke malam. Pagi sampai ke malam guys. Okey guys, jumpa lagi. Jangan lupa guys subscribe, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.
Bye.